Perkongsian video mencukur rambut oleh penyanyi Eliana bukan sahaja meraih perhatian ramai, malah mengundang rasa sebab dalam kalangan peminat dan pengikutnya. Menerusi video berkenaan, penyanyi lagu Diriku Tapak Sulaiman itu pada awalnya memaparkan gumpalan rambut yang gugur sebelum kelihatan menyeka air mata. Eliana kemudian membuka topi yang dipakai, memperlihatkan rambutnya yang semakin menipis. Dalam video itu, dua buah hatinya, Cinta Sumayyah dan Cahaya Ramadhani dilihat bergilir-gilir mencukur kepala ibu mereka sebelum Eliana menyelesaikan sendiri proses mencukur rambutnya. Perkongsian itu mendapat hampir 20,000 tanda suka dengan lebih 800 komen yang memberikan kata-kata semangat agar penyanyi itu terus kuat berjuang melawan kanser limfoma yang dihidapinya. Terdahulu, sekitar 2 tahun lalu, Eliana mengumumkan berita gembira apabila disahkan bebas daripada kanser limfoma yang dihidapinya selama 11 tahun. Sebelum itu, dia mendedahkan dirinya sebagai penghidap kanser limfoma tahap 4 ketika menyertai program Gegar Veganza pada 2017. Eliana berkahwin dengan ahli perniagaan, Airul Anwar Hussein, pada 2010 dan dikurniakan seorang anak perempuan, Cinta Sumayyah, selain seorang anak angkat, Cahaya Ramadhani.